Tapi Sayyidina Osman bin Affan ketika dia sampai Mekah, diberi peluang untuk selesaikan umrah dia kata dia tak akan buat mendahului baginda Nabi SAW. Itu adabnya yang tinggi. Sampaikan ketika nak berlaku perbincangan, menjadikan apa? Menjadikan Sayyidina Osman terlewat tiba daripada Mekah ke Hudaibiyah semula. Dan sampai khabar bahawasanya Sayyidina Osman telah terbunuh. Khabar angin ni daripada dulu dah ada. Maka ketika itu Nabi SAW telah memanggil sahabat dan mereka telah membai'ah baginda Nabi seorang demi seorang di bawah sebuah pohon. Maka seorang-seorang datang letak tangan mereka di atas tangan baginda Nabi. Mereka berjanji setia. Apa dia mereka janji setia? Tidak akan pulang sampai kematian Sayyidina Osman dituntut bela. Ketika itu barulah golongan musyrikin takut, dan ketika itu mereka menghantar seorang lelaki namanya Suhail. Suhail ni belum masuk Islam lagi masa tu. Maka dia telah datang dan telah berlakulah perjanjian yang disebut Sulhul Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Yang mana di dalam tu kalau kita baca satu persatu, kita akan lihat sebagaimana sahabat. Apa dia? Perjanjian itu kelihatan berat sebelah. Namun Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar, nanti Sayyidina Umar dia argue dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Seolah-olah perjanjian tu tak adil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, maka ia menjadi perintis kepada pembukaan kota Mekah nanti pada tahun ke-8. Antaranya apa? Genjatan senjata selama 10 tahun. Tahun ke-7 Hijrah, golongan musyrikin langgar perjanjian, menyebabkan tahun ke-8 kota Mekah dibuka oleh Nabi dan umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan di sinilah berlakunya pensyariatan apa? Tahallul ihsar. Ketika mana umat Islam tak boleh masuk pada tahun ni, maka Nabi SAW perintahkan untuk menyembelih kambing dan juga bergunting bagi kerana apa? Kerana terhalang daripada menunaikan ibadat umrah. Di sini berlaku beberapa mukjizat Nabi SAW. Antaranya apa? Ketika mana berada di sini air perigi tak ada, maka Nabi SAW telah ambil satu tombak dan perintahkan untuk ditancapkan di dalam perigi tersebut, dan kemudian air itu naik. Sebelum tu air nak ambil wuduk tak ada. Yang ada hanya satu bekas kecil di samping baginda Nabi SAW. Maka apa yang Nabi buat ketika sahabat kata, ya Rasulullah tak ada air nak wuduk, nak solat, maka Nabi telah celup tangan Nabi dan keluar air dari celah-celah jari Nabi SAW. Itu antara mukjizat Nabi SAW yang telah berlaku di Hudaibiyah ini yang kita ceritakan secara ringkas. Kalau kita cerita peristiwa Hudaibiyah ni, dia jadi dua kelas. Tapi secara ringkasnya, untuk kita tahu besarnya peranan Hudaibiyah dalam perjalanan sejarah ataupun sirahnya baginda Nabi SAW. Mari kita akhiri dengan bacaan doa Al-Fatihah.